Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan akhwat ahli majlis ilmi yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita tukar tajuk daripada pengajian tafsir surah Yusuf ke Kahfi ni tuan. Yusuf, surah Yusuf. Kita mari kecek mengenai Al-Quds, Al-Masjidil Aqsa ataupun Palestin, yang sebenarnya dijadualkan kita akan ada forum pada malam ini, tapi boleh jadi tim tak ada siapa lagi kalau daripada Segoro tu. Bomafin pada pagi tadi lagi kita ada satu weti satu petah di Masjid Segoro, dan saya pun kena ada program sana juga, tapi jadi bahasa kata dah ramai dah sana tu, saya tunggu hak malam ni lah. Kemudian tak boleh nak hubung ke lagu mana tim, tak boleh nak hubung, kata duduk tengah jalan ke lagu mana dia. Katanya ada Can Ali, ada Ali Arif mai di Segoro dah. Mungkin dalam perjalanannya ataupun wallahu alam tukar ubah program lagu mana dah. Walau bagaimanapun kita tunggulah kalau ada. Kalau tak ada pun kita cukup sekadar ni lah. InsyaAllah. Pentingnya kisah hak tafsir hak saya pilih Nabi Yusuf pun kerana ada hubungan dah dengan Al-Masjidil Aqsa dengan Palestin. Beberapa maklumat yang kita kena tahu mengenai Palestin ni, Masjidil Aqsa, yang kadang-kadang kita ada silap faham ataupun tak tahu langsung. Dia dua tu lah, silap faham dengan tak tahu langsung. Maknanya tak silap faham tu ada maklumat tak betul lah. Ni Acang Suhaimi siapa dah? Marilah tu. Maklumat mengenai Al-Masjidil Aqsa ni, maklumat mengenai Al-Masjidil Aqsa, Acang Suhaimi dia pakai tu, saya pun nak pakai tu, sorry buat hari daripada Palestin sungguh ni masya-Allah. Masa 10 tahun dulu Acang Suhaimi duk tekah apa dia Perdana Menteri Raisul Wazara Ismail Haniyah, bukan dia tu bui, tapi orang dia tak boleh pakai lah. Ni. Jadi di Thailand ni boleh dia ada sani ni. Majlis apa dia daripada Sabha apa dia kanak Ratu Menteri masa Haniyah duduk jadi Perdana Menteri dulu. Jadi alhamdulillah, Acang Suhaimi saya nak mula dululah, lepas tu Acang Suhaimi sambung dah. Apa dia sejarah Al-Masjidil Aqsa, sejarah Al-Quds. Bapa boleh kata Al-Quds, bapa boleh kata Baitul Maqdis, bapa boleh kata Al-Masjidil Aqsa. Tu pak kita berasa kata berasa tak peling tak kita. Peling di situ lagi dah. Jadi hak tular belakalah.
dikatakan Al-Masjidil Aqsa kerana dia ada Masjid Haram, Masjid Al-Masjidil Haram. Nah, lepas tu Masjid Aqsa ni dia istilah Quran dah sebut. Ilal Masjidil Aqsa tu. Jadi Masjidil Haram orang duduk kena dah di Mekah tu Masjidil Haram. Al-Masjidil Aqsa, Aqsa ni makna jauh. Banding dengan Masjidil Haram ni, pada masa tu tak ada lagi masjid lain daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjid hak jauh. Masjid mana? Masjid jauh. Kampung kita masjid mana? Masjid balik Hilir, masjid balik Hulu kan. Dia kata masjid jauh kerana jauh jarak di antara Palestin dengan Mekah pada masa tu dah. Masa ni pun jauh lah. Tu dikatakan Al-Aqsa sebab tu dikatakan Masjid Aqsa jauh. Diiktibarkan kepada jauhnya dengan Masjid Mekah, Masjid Haram. Baitul Maqdis ataupun Al-Quds hak tu bersih, suci. Kerana juga ada dalam Quran juga. Al-Ardul Muqaddasah. Bumi yang dibersih, Muqaddasah. Tu dia ada juga. Kerana Nabi Musa ajak puak-puak Bani Israel tu, maknanya dia royak kata kembalilah kepada Al-Ardul Muqaddasah. Waktu itu istilah Muqaddasah. Sebab tu panggil Baitul Maqdis. Pentingnya di sini, di dalam hadis sahih Bukhari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahawa rumah pertama kali di atas dunia ni, rumah ni maksudnya rumah yang dibina untuk nak buat beribadat kepada Allah. Baitun di sini bukan rumah bina hak orang duduk tu tak. Tapi rumah di sini adalah dibina untuk nak jadi lambang kepada ibadah kepada Allah. Rumah hak jenis pesening ni pertama kali dibinanya ialah Masjidil Haram. Tu sejak tu inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah untuk dijadikan tempat ibadat sebagai satu simbolik sanjalak kepada buat ibadah ni pertama kali di atas dunia ini Masjidil Haram. Dan yang keduanya Masjidil Aqsa. Lepas tu sahabat tanya berapa jarak di antara dua tu. Nabi jawab kata 40 tahun. Hadis sahih. Cuma khilafnya bila dibina Masjidil Haram dan bila bina Masjidil Aqsa. Situ khilaf. Ada setengahnya kata malaikat nah. Tafsir kata malaikat. Malaikat yang awal-awal mereka yang membina Masjidil Kaabah dan pergi duduk bina Al-Masjidil Aqsa. Tapi Al-Arjah katanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi ada lagi buat Baitullah dan Nabi ada lagi bina Baitul Maqdis ataupun Al-Masjidil Aqsa. Bina bentuk lagu mana wallahu a'lam, tetapi kedua-dua masjid ini diimarah oleh para anbiya. Nah, para anbiya mai duduk imarah di dua-dua masjid ni, tetapi oleh kerana di kawasan Mekah pada masa tu dia jadi mandu Nabi kawasan tu. Nah, ambil daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ke, mandu tu tak tahu berapa ribu tahun tak ada jadi tubik Nabi situ. Nah, kerana kita tahu kata Nabi Allah Ibrahim dia ada anak dua orang iaitu Ishak dan Ismail. Balik Nabi Allah Ishak ni tubik seorang Nabi, tubik seorang Rasul, tubik seorang Nabi Rasul. Puak-puak Nabi Bani Ishak, Ishak. Ishak, Ibrahim, anak dia Ishak, anak dia Yakub, anak dia Yusuf alaihi salatu wassalam. Lepas pada tu banyak lagi lah. Nah, puak-puak Bani Israel tu puak Bani Israel saja. Nah, cerita-cerita sebelum itu Zakaria, Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Musa, Isa apa semua hidup kawasan itu belaka. Tanah hak mari di Mekah ni jadi hilang start kah tu. Hilang Nabi Sulaiman Nabi Nabi Ismail, habis yuk Nabi Ismail, habis cerita Mekah. Mekah dijajah diperintah oleh orang-orang puak abadatul awthan, puak-puak musyrikin, puak sembah berhala, tak tahu kata berapa dah lah. Jadi puak Mekah ni.
Pok demo ni duduk hidup lagi, duduk lepas sepuyai, lepas yuk, orang panggil mod yuk lau ni ada orang ganti semua di kawasan Palestin, di kawasan Mesir tu. Kita kena ingat situ lah. Jadi kitab demo pun ada. Kitab demo pun demo jelas molek royak kata Nabi bongsu ni hak akhir sekali pun nama Ahmad, nama Muhammad. Royak sekadar tu, pok demo yakin dah lah kata, tak ada orang lain dah. Dah kita boleh cem tuk pi, cemแต่ละรุ่น mana run สุดท้ายก็น่าจะเป็นแชมป์ของเราเหมือนกัน ลูกหลานตระกูลของkita juga. Sebab tu pok demo pun duduk yakin lah kata tak ada orang lain dah. Muhammad ni bakal kita jugalah. Kena bakal apa dia Bani Israel. Nah, Yakub Bani Israel tu anak cucu Nabi Yakub. Kita belajar dah tu. Israel tu ialah nama kepada Nabi Yakub. Bani Israel ialah abna'u Yakub, anak-anak Nabi Yakub. Jadi tapi apabila tubiknya Nabi Muhammad, hidup kena kot lain, kena puak Nabi Ismail tu. Nah, kita rekah situ sebagai ringkasan nak puak kita tahu. Pentingnya kedua-dua masjid ini dibina diimarah oleh para nabi. Tapi bahawa mari di masa Nabi Muhammad ni hak di Mekah ni dibina oleh Nabi lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak di Baitul Maqdis tu kerana banyak sangat nabi lepas daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dia bina Baitul Maqdis, apa dia Al-Masjidil Aqsa. Lepas pada tu anak dia Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf sendiri. Dia apa dia duduk imarah semualah masjid. Tengok di nabi masing-masing, terutamanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Puya-puya Nabi Sulaiman tu katanya hebat benarlah Al-Masjidil Aqsa yang dia duduk bina semula. Itu hak di Al-Masjidil Aqsa. Jadi pentingnya hak mari hak akhir sekali ni masa Nabi Musa tu lah. Masa Nabi Musa. Nabi Musa ni kita dengar ceritanya di Mesir tak kita, Bani Israel duduk di Mesir. Puak Bani Israel ni bukan duduk di Mesir asalnya. Duduk kawasan Palestin tu. Dia panggil duduk sekali dengan puak-puak Kanaan. Puak-puak Kanaan. Tapi bila dia hijrah mari ke Mesir ni, puak-puak Kanaan, puak-puak Bani Israel ni, dia mari Mesir bila? Mari Mesir cerita Nabi Yusuf tu. Saya nak kait hak tu ya. Tu. Nabi Yusuf apabila dia terjadi raja, adik-beradik dia jemput habis semua duduk kat Kanaan, kat mana tu mari duduk di Mesir. Tak ada? Mari habis. Padahal puak-puak Nabi Yusuf ni asalnya duduk di Palestin. Itulah puak dia Nabi Yakub apa semua dia duduk bina Masjidil Aqsa lama-lama dah. Baitul Maqdis. Tetapi masa tu masa kemara, kehidupan susah apa semua, puak dia pindah mari duduk di Mesir. Duduk biak apa semua besar lagi mari beratus tahun, beribu tahun mari. Tapi mereka ini dijadi satu masa pada Nabi Musa ni, mereka dijadikan hamba kepada puak-puak Firaun. Puak-puak Firaun bakal duk tinah dia ni. Lalu tu Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Harun untuk nak berdakwah kepada Firaun dan kaumnya, dan untuk nak orang panggil apa? Nak tolong. Apa istilah? Nak bantu kobku. Kobkuความเป็นมาศักดิ์ศรีของชาวบันิอิสราเอลitu Nabi Musa mari. Bela. Bela puak Bani Israel. Siapa kau pada masa tu puak dia duk biak di Mesir tu, di Baitul Maqdis tu dijajah oleh puak-puak yang menyembah berhala dah. Puak sembah berhala, bukan puak Kristian, bukan puak Yahudi. Puak sembah berhala. Kalau gitu Nabi Musa apa ajak pergi kita klik ilal ardil muqaddasah allati kataballahu lakum. Allah kita klik untuk kita nak kembali semula, nak perintah semula. Nabi Musa ajak pergi. Puak dia mau ayat kata puak Bani Israel ni dia malah dia pasal jenis penakut. Dia tak gilah mung Tuhan mung jadi. Nah, apa dia kata kerana
dalam Quran tu, idhab anta wa rabbuka faqatila. Nah, munggilah dengan Tuhan mung pergi dengan Tuhan mung dua orang tu jadi aku nak duduk sini. Nah, aku nak duduk sini, mana duduk di Mesir. Dan duduk di Mesir kerana dia kata apa dia di sana tu ada puak pasal jenis apa dia puak gagah ke apa semua kan. Jadi kami tak segi di Baitul Maqdis. Kami nak duduk sini. Lalu itulah Nabi Musa mengadu kepada Allah SWT di telah-telah apa dia di Tur Sinai tu di Sinai. Nah, di Sinai Allah SWT buat dia tu jadi sesak 40 tahun dalam pada pasir Sinai, dan sewaktu itu Nabi Musa dengan Nabi Harun gi pasang sore dua gitu ialah gi di Baitul Maqdis. Nah, tinggal puak-puak Bani Israel itu duduk di Sinai mati apa semua situlah 40 tahun duduk situ. Nah, tu cerita. Kemudian banyak lagi apa dia dalam sejarah tu cerita-cerita mari. Saya nak apa dia nak ringkasnya. Jadi Baitul Aqsa tu apabila Nabi Musa tu boleh mengetah semula, Nabi Daud, Nabi Sulaiman mari, masa Nabi duduk gagah tu dia jadi tempat ibadah kepada Allah. Tapi lama kelamaan nyo diperintah oleh puak Rom pula dah. Puak Rom ni puak sembah ada sembah berhala, puak Kristian mari macam-macam. Nah, beratus-ratus ribu tahun pula masa Rom. Akhirnya pembukaan al-Islam pada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Tak kita kan? Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu boleh orang panggil boleh buka semula Baitul Maqdis pada korun apa dia hijrah yang ke-15 gitu ya lebih kurang. 15 hijrah yang ke-15. Sayyidina Umar boleh gi buka semula di bawah orang panggil Methab. Gapo Methab? Penglima Abu Ubaidah. Tak itu kan? Abu Ubaidah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daripada kota Madinah ni Allah kita nak cerita lagu mana kah ni. Untuk nak terima anak kunci daripada Raja Rom pada masa tu. Kerana Raja Rom rakyat kata aku tak say nak pergi ke Ubaidah. Aku tahu mu tu jadi lukna. Aku nak kenal sekali pemimpin mu setara mana. Jadi Abu Ubaidah hantar surat mai rakyat kata khalifah mu kena mai sendiri. Dia tu tak sewi anak koci koku. Dia nak terima sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kita berasa kata tekah dia nak pergi terima anak koci tu. Kita tergambar kata dia pergi dengan pasukan tentera setara mana. Dah menjadi satu rebut beratus beribu tahun. Kemudian mari duduk benar pada masa Abu Ubaidah. Kita berasa kata Umar radhiyallahu anhu akan bawa pasukan sebesar sehebat mana untuk nak pergi terima anak kunci daripada Raja Rom. Sudah tentu kita jangka kata mungkin Umar radhiyallahu anhu dengan puluhan ribu bala tentera untuk nak apa dia sedang kuam jinjai ini dah. Kena kau Umar radhiyallahu anhu pergi dua orang, tak itu kan? Pergi dengan koli dia, pergi dengan hamba dia. Kuda, kuruh katanya kaldai hema kuruh pergi baju buruk duk tapung tak tahu lagu mana. Nah, gi lagu tu. Nah, kapun ni gila gitulah, kawan tu lengah, turun jalan, kawan ni naik. Kuda seekor, itu hema seekor. Hema seekor. Lagu tu bagi siapa dekat dengan Palestin tu, Abu Ubaidah tahu kata Umar radhiyallahu anhu mari sambut sendiri di pintu pintu masuk Palestin tu. Tengok keadaan Umar radhiyallahu anhu dengan pakaian kerah, pakaian bertapung, keldai gapo semua pun dia panggil kereta gapo tahu, kereta family halus masa saya duduk tulis. Saya duduk pakai kereta buruk kalau kereta lah ni. Radak Pratana terbadi pakai kereta buruk. Pakai hemah halus kuruh. Abu Ubaidah kata, tak boleh pergi. Hai Umar, Khalifah, kami nak show sikit lah. Puak lapis Rom tu, puak ada arayat ham tinggi. Puak ada arayat ham tinggi. Jadi dia tengok lagu ni kita ni, jadi dia rasa hina.
Boleh dia bahasa Hino. Situ Umar marah. Umar ayat kata, kalau orang lain tu kata depan aku ni, kena dah lah. Ni tak ada arah mung ni. Tak ada arah mung Ubaidah. Jadi mung kata, mung boleh kata lagu ni. Lalu itulah Umar radhiyallahu anhu kata kelimah dia yang orang panggil kata-kata sakti yang telah dihafal oleh orang lain, kata kerana nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang dimuliai oleh hal Islam. Sebelum pada ni kita hina belaka ni. Aku tak rasa mari sini. Nah, bijak-bijak aku pun orang-orang Debel masa dulu pun tak lagi orang dalam Mekah tu ya kena. Luar Mekah orang tak kena dah. Duk pera kami, pera utah lagu tu lah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang dimulai oleh al-Islam. Famahma btaghayna al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Selagi mana kita menuntut kemuliaan selain daripada Islam, maka kita dihina oleh Allah. Ni Umar tubik lagu tu. Jadi orang hak nak buka Baitul Maqdis, orang hak nak buka Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa ni kena sifat pasal ni. Kena sikap lagu ni. Nah, orang yang boleh dia panggil jual segala kekayaan dunia, tak kira dia nak kepada Allah Subhanahu wa taala dan nak kemuliaan al-Islam itu saja. Rada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni siapa? Amin hadhil ummah. Amin umat ini. To have weak tangi demoning saja yang boleh nak menangani Al-Masjidil Aqsa. Lepas tu benar. Jadi saya nak Umar pergi. Lepas tu pergi buka, dia panggil apa perjanjian Umar siapakah hari ni kan. Nah, hidup janji dengan Raja Rom. Lagu mana mu duduk, boleh tak ada apa duduk mereta. Abu Ubaidah duduk mereta. Nah, tak ada gapo, tak ada masalah. Dah buatlah gereja-gereja apa semua, tak ada masalah. Beribu-ribu tahun pula, beratus tahun pula duduk situ. Sampai ke akhirnya kejatuhan Abbasiyah. Akhir kejatuhan Abbasiyah lebih kurang korong ke-13 tu. Habis situ kemudian Al-Masjidil Aqsa dijajah oleh puak-puak Kristian semula. Puak-puak Kristian semula. Siapa ke Masjidil Aqsa pada masa tu tak boleh nak semaya selama 91 tahun. Pula dah 91 tahun, bukan 2 minggu supaya baru ni dah. Jadi sejarah Masjidil Aqsa ni hak orang-orang kafir, terutamanya orang Kristian, orang Yahudi apa semua ni, lari umat Islam tak pergi semaya ni bukan baru ni saja dak. Nah, belum berlaku Salahuddin Al-Ayyubi 91 tahun, maknanya 100 dekat 100 tahun. Orang Islam tak lagi semaya di Al-Masjidil Aqsa. Bila boleh tu? Pada timbulnya Salahuddin Ayyubi. Raja Salahuddin Ayyubi pada korun yang ke-13 mari buka semula, mari benar pula dalam peperangan Hittin. Ni puak kita kena belajar belaka ni. Apa dia Ma'rakah Hittin lagu mana, bagaimana Salahuddin boleh memenangi, boleh benar Masjidil Aqsa tu lagu mana. Cerita panjang pula. Cerita panjang. Unsur-unsur dalaman dan luaran, pacai painai dan pacai painok. Lagu mana? Nah, Salahuddin masuk di Palestin tu, masuk dalam keadaan lagu mana? Kesemuanya ini kita kena belajar, dia panggil asbabun nasri. Sebab-sebab orang Islam boleh benar dan boleh rebut semula Al-Masjidil Aqsa. Kena buat lagu ni, hak ni fitrah Allah, sunnatullah lagu ni. Selagi mana tak turut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, selagi mana tentera-tentera Islam tak serupa dengan tentera Abu Ubaidah, selagi mana tentera-tentera Islam tak sama dengan tentera Salahuddin Ayyubi, maka itu adalah satu impian. Mimpi ya. Nah, lepas tu lama mana Salahuddin ambil daripada korun 12 korun 13, akhir 13 sampai ke korun awal korun 20. Berapa tahun tu? 900. Berapa? 700. 700 tahun lebih.
Apa dia Al-Masjidil Aqsa berada di bawah jagaan umat Islam. Daripada Salahuddin Ayyubi sampai ke tahun 1917. 1917 ni tahun Korun yang ke-20 dah ada. Gapo Korun 1917 tu? Habisnya Perang Dunia yang pertama. Pok kita ingat. Saya duk biasa royak dah. Nah, gapo saja berlaku di atas dunia ni, kalau jenis besar, jenis gagal kekrom ใหญ่โต ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตในโลกทั้งหมดเนี่ย cuba kita healing lepas pada tu healing ลองรีตารู้ว่าผลกระทบหลังจากเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นคือใครคืออะไร tak boleh pergi orang Islam lepas pada dunia perang dunia yang pertama. Nah, dunia pertama ni 1915 gitu, sinsut 1917 juga. Nah, 1917 itulah berlakunya perjanjian Balfour panggil. Tahu itu kan? Perjanjian Apayot, Sontik Sanya Apayot. Lagu mana Sontik Sanya Apayot ni? Perjanjian yang Allah gapo tak tahu. Sama-sama. Apayot ni lah. Celaka ke mana? Ya, kalau Indonesia celaka tak ada apa, biasa aja. Saya mendapat kecelakaan gitu dia kata. Nah, rebah itu dia panggil celaka dah. Nah, ni sanya lagu mana? Kenapa boleh kata sanya Apayot? Inggris yang tidak ada kena mengena dengan tanah Palestin, dia pergi berjanji ayat kata tanah Palestin ni dia beri kepada Yahudi. Supaya di negeri Yahudi yang orang panggil orang-orang Yahudi itu buat satu negeri. เป็นการมอบจากคนที่ไม่เป็นเจ้าของมอบให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์tuan rumah tak tahu nama. Itu dia. Supaya kita ada tanah, ada gerai tanah kata kau ni. Tak tahu mai ke mana orang, mai kok Chiang Mai, mai apa? Mai wi gerai tanah kita, ambil gerai tanah wi serah pada kamu. Tuan rumah tak tahu. Orang hak wi pun tak ada milik. Kita bahas itu dah. Inilah berlakunya songkrak apa dia? Sontik Sanya Balfour. Inilah dia panggil punca bagi segala fitnah hak dok berlaku sampai hari ini kerana situ 1917. Maka berlakulah apa yang berlaku, hancurnya Daulah Osmaniyah 1923 1924. Nah, hancur lebur apa semua habis. Mari 1945 Perang Dunia yang kedua pula dah. Perang Dunia yang kedua. Nah, 1917 habis dah. Mari 1945 Perang Dunia yang kedua. 1948 terbentuknya negara Yahudi Israel pertama. 1948 itu ada negeri lalu dah. 1948 kita cuba long buat lop du taurai. Ya, 1948. Daripada situlah penentangnya negeri-negeri Islam, terutamanya Liga Arab, Sanibat Lok Arab. Nah, Sanibat Lok Arab ni dia panggil apa dia? Gapo dia panggil? Arab League. Nah, Kesatuan Negara-Negara Arab. Nah, banyak pok dia 20 negeri lebih, 22 negeri. Perang dengan Israel pada tahun 1967. Perang Nahri yang kata. Nah, perang Nahri akhirnya bumi Palestin itu dekat-dekat dengan 100% dijajah oleh Yahudi. Bukan sekadar di Palestin. Ambil Sinai ketik hak Mesir, ambil West Bank hak Jordan, ambil Tirab Golan hak Syria. Boleh ambil hak negeri Lemon ni lagi hak duduk negeri ni. Syria pun duk kena jajah. แทนที่ว่าชาวอาหรับนี่จะไปกอบกู้ปาเลสไตน์นี่ tiga negeri ni hadiah wi semula kepada Israel. Faham tak? Mesir wi Sinai, Jordan wi West Bank, apa dia Syria wi Tirab Golan. Sampakah ini? Lepas pada tu perang ni hak negeri Arab satu kesatuan negeri Arab ni. Nah, bahawa perang sudah perang